Tengah tayar akhir, imam dah baca Fatihah, salah satu rakaat. Kalau imam bangun tiba-tiba, lepas tu makmum akan jadi huru-hara habis. Lagu mana nak buat? Baik. Tok imam duduk tayar akhir. Dah molek nak akad tahiyat, Tok imam bangun semula, tambah rakaat. Makmum nak buat ke mana? Jawabnya kena tahu, semayang apa? Semayang Zuhur. Okey, makmum berapa rakaat dah? Makmum sudah 4 rakaat. Yakin? Yakin. Kalau ragu, menang imam. Kena naik ikut imam. Kerana asal 3. 3 dengan 4, kalau ragu, menang 3. Nabi kata, "Falyabni ala mastaiqat, wa fi riwayatin, falyabni ala yakin." Ambil sebelah yakin. Kalau kita ni tengah tahiyat akhir, tiba-tiba imam Allah Akbar bangun semula, kita dalam hati, 3 ke 4 aku ni. Bila 3 ke 4, menang 3. Kerana 3 tu yakin, wajib naik ikut imam. Tapi kalau imam naik yang rakaat baru, makmum semua yakin dah 4 dah. Maka ada 2 pilihan. Khuyira kata orang, mereka diberi pilih, sama ada tunggu imam, salam bersama-sama, kerana berintikad, boleh jadi imam ada sesuatu yang tertinggal, maka salam sama imam nanti, atau kita niat mufarakah, salam sendiri. Okey?